Hari ni first time elektrik kena potong. So mami nak siap-siap dah nak keluar sebab dah berkicap kat dalam ni, panas lepas mandi. Kau tengok tak ada elektrik weh. Tiba-tiba tadi bangun ada tau. Lepas tu sekarang ni ayah dah pergi bayar. Lepas tu dia kata sebelum pukul 6 dia akan on kan. Sementara nak tunggu tu kita akan keluar. So ayah memang dah tunggu kat bawah. Dia memang tunggu dalam kereta je. Dia pijak, dia tak nak naik dulu sebab dia tahu kat rumah kicap. So mami pun dengan pantasnya bersiap and turun. Bodoh siang, tak pernah je dengan macam gini tu. Okay, jom. Sekejap lagi mami akan buat video dengan ayah dan kita akan tengok siapa yang paling gelabah. Ayah tadi gelabah gila tu. Sabar. Mami memang tak tahan panas. Mana bapak kau? Tu. Hai. Ayah nak buka kotak tu. Nak buka kotak tu. Okay, kita dah dalam kereta. So, apa perasaan abang pertama kali ditutup apinya? Kan kita pernah? Tak pernah lah. Yang tu kan selalu yang ni. Trip. Tu trip lah. Kalau trip, biasalah. Kalau trip tu dah selalu. Tapi yang ni yang ditutup api, yang tak bayar bil. Ya, memanglah lupa. Tak bayar. So, apa perasaan abang, gelabah tak? Risau lah. Risau sebab apa? Risau ke sayang? Tak ada rumah kita. Baik-baik semalam ada. Pukul 12 tutup, tak ada. Oh, inilah surat dia ni. Kau ajar betul ni surat dia ni. Lepas ni biar yang pergi ambil resit bil dekat box Pergilah ambil. Sayang boleh je. Tapi masalah saya tak jumpa tempat tu kat mana. Dah pernah tunjuk kan? Ya, tapi abang tahu tak tempat tu tersorok? Ya, kat kapak motor tu je. Tak apalah. Ayah akan ingatkan abang ke? Pasal ingat apa? Dah lah malam tadi ayah kau tersangkut kat luar. Lama. Sebabkan parking access tu door access tu kad tu tak boleh pakai. Kau hajar betul. Lepas tu ayah telefon rumah. Call center tak boleh. Di call center, tempat yang untuk buka-buka pintu tu. Kat hijau tu. Tapi kat hijau tu orang tu tidur ke apa ke sebab masa tu pukul berapa ya bang? Dekat pukul 3. So mami pukul 3 lah bang. 2 lebih. Dekat 2 lebih. Lepas tu mami memang tunggu ayah. Mami tengok cerita Tamil. Sekali tu bunyi telefon tau. Kering. Yang old school bunyi telefon tau. Lepas tu mami macam, weh, angkat semua telefon. Angkat telefon ni tak ada bunyi. Ada 4 telefon ke? 4 telefon aku angkat. Mana pula bunyi ni? Lepas tu pergi keluar rupanya handphone rumah tu, yang kamera rumah tu yang bunyi. Lepas tu tengok muka ayah kau. Datuk pacak dia tak boleh masuk, kesian. Lepas tu mami pun unlock lah door tu untuk dia naik ke atas kan. Dia daripada parking basement naik ke tingkat 4 untuk masuk. Itu pun nasib baik ada pintu B berapa bang? Naik B1 naik tingkat 2 untuk masuk dekat motor pun sama juga tutup. So naik daripada tingkat motor tu tingkat 2 naik tingkat 4 lah. Oh, penat-penat bapak kau. B3, B5 ke B2, B4 buka. Lepas situ daripada tingkat 4 tu tinggalkan sebelah je
B2. No, B3 kali Oh. call F1 tak F2 tunjuk kad. Tak ada mana kau tekan baca dia punya instruction. Pergi check room dengan hashtag. Kau tekan 707. Tak ada orang angkat. Apa hal engage punya tone. Kau check ini betul ke salah ni? B3 ke B? Kau check B2 lah. Bahagia je. Ayah salah block. Dia pergi je call, dia call access ke rumah tu kan. Lepas tu dia salah call. Dia tunggu orang nombor tu engage. Kenapa engage? Betul ke tidak? Rupanya dia salah block. Tak ada orang. Kalau ada orang mungkin Dia akan ringing. dia akan bersambut lah. And then masa tu you nampak I ke? Tak nampak kan? Tak nampak. So itulah tragedi yang terjadi pada hari ini. So kita akan jadikan kenangan di sini. Ucapan dan kata-kata terakhir apa dia? Jangan lupa bayar bil. Jangan lupa bayar bil. Sebab bayar bil tu sangat-sangat leceh. Oh, Encik. Encik mana yang satu tu kan? Di mana? Yang sebelah sana tu. Dia baru ada tau. Encik? Muka dia macam muka jambu-jambu. Macam muka Malik. Relax semua. Okay, bye. Jumpa lagi. Bye-bye bang. Bye. Macam tak ada mood je, bye. Jangan lagi makan lah. Lagi makan. Ya. Kau ujak. Okay, bye.